Sila, Perdana Menteri. Terima kasih, Rao. Negara-negara yang diundang adalah negara yang memberi sokongan penuh pelan damai 20 perkara tersebut. Malaysia tidak termasuk kerana Malaysia menyokong dengan bersyarat. Syaratnya ialah comprehensive solution, membawa balik rakyat Palestin yang terusir keluar dan beberapa syarat-syarat yang terkait dengan hak Palestin sebagai satu negara yang tak termasuk dalam plan. Plan tu kalau sudah baca 20 poin tak termasuk soal hak rakyat Palestin, negara dan kedudukan penjajahan yang terus berlaku dan keganasan yang dilakukan oleh Zionis Israel di tebing barat. Jadi kenyataan saya dan kenyataan Menteri Luar sebagai reservation disebut menyokong dengan reservations. Jadi itu kita lakukan. Tetapi ada yang bertanya kalau begitu mengapa kita sokong pelan damai? Seperti mana juga yang saya baca dari kenyataan Hamas yang dikirim kepada saya semalam, itu adalah kerana kita mahu dihentikan pemusnahan harta pembunuhan rakyat termasuk wanita dan bayi. Mengenai